Hari ini saya akan cerita pasal index match lah. Okay, kalau siapa-siapa yang nak belajar pasal index match tu, boleh stay dan kita belajar sama-sama. So index match ni sebenarnya ada dua formula dalam dia. Satu adalah index dan satu adalah match. Dan biasanya kalau kita gabungkan tu, kita akan selalu sebut sebagai index match. Dia sebenarnya tak adalah satu formula tu index match. Dia adalah dua formula. Okay, dan tujuan dia adalah untuk buat lookup function. Lookup function tu ialah macam kalau kita nak dapatkan macam dekat data dekat sini kan, kita ada kod produk dan kita tak ada harga dekat sini. Dan kod produk tu dengan harga tu dia ada dekat jadual B. Dan untuk dapatkan harga tu, kita akan gunakan lookup function, dan biasanya lookup function yang kita akan guna macam VLOOKUP, macam XLOOKUP, dan salah satu sekarang ni adalah index match. Jadi index match ni sebenarnya salah satu lookup function. Okey, tapi sebelum saya cerita pasal index match tu, baik saya huraikan satu persatu. Apa tu formula index dan apa tu formula match lah. Okey, boleh Saya akan mulakan dengan formula match dulu. Match. Okay, match ni sebenarnya dia ada 3 argument. Okay, argument tu adalah sesuatu yang kita kena letak dalam kita punya formula. Contohnya kita ada match. Lepas tu kita ada argument. Dalam tu ada argument. Ini adalah kita panggilnya sebagai lookup value yang satu. Nombor 2 tu adalah lookup array. Lookup array. Dan yang ketiga tu match type tak silap saya. Match type. Okey. Yang ni sebenarnya korang tak perlu hafal pun. Bila kita type match, lepas tu kita letak kat sini, betul lah. Lookup value, lookup array dengan match type. Okey. So apa tu lookup value, apa tu lookup array dan apa tu match type, nanti kita akan cuba tengok Tujuan dia hasil daripada match ni, hasil dia ialah nombor. Jadi hasil dia adalah nombor. Okey, adalah nombor. Sekejap saya tulis dulu. Hasilnya ialah nombor. Nombor tu ialah apa? Kedudukan. Sebenarnya kedudukan ialah nombor tu. Contohnya dalam data yang melintang ke bawah, menegak ke bawah ni. Contoh ni saya nak tahu kedudukan cooker ni. Okey. Cooker ni mungkin saya letak kat luar dekat sini. Okey, kita letak kat luar. Dan andai kata kita nak tahu kedudukan dia, posisi dia dalam barisan ni. Jadi kita nak tahu dia kedudukan yang keberapa tu. Kedudukan yang keberapa. Okey. Jadi kita akan menggunakan formula tu untuk cari cooker. Cooker ni adalah kita punya lookup value. Okey, lookup value. Lookup array ni adalah barisan ni. Okey, korang kena tahu apa tu lookup value dan apa tu lookup array. So lookup value tu adalah cooker ni, benda yang kita nak cari dalam satu barisan ni. Jadi ini adalah lookup value. Lookup value. Si cooker ni ialah lookup value. Dan warna biru ni adalah lookup array. Lookup array. Lookup array. Okey. Jadi ini adalah lookup array. Saya movekan dia ke atas ini adalah kita punya lookup array yang benda kat bawah ni benda yang kat bawah ni. Ini adalah lookup value. Yang cooker ni adalah kita punya lookup value. Cooker ni mungkin saya bagi warna orange sikit lah Jadi kita nak tahu kedudukan dia je. Formula yang kita gunakan tu adalah match. Match. Jadi dalam match ni dia ada 3 argument. Argument pertama dia tanya lookup value. Jadi kita akan letak kita punya cursor kita dekat kita punya lookup value tu. Okey, comma. Lepas tu lookup array. Kita pilih yang lookup array ni. Okey, data yang dekat sini comma. Okey, dekat match type ni dia ada 3. Satu adalah less than, satu adalah 0 which is exact match, dan yang ketiga adalah greater than. Okey, kalau dalam pencarian yang macam kita tengah cari ni, cooker, kita nak cari dekat sini adalah cooker juga, maka kita akan gunakan yang exact match. Sebab ini adalah pencarian yang tepat. Nanti kita akan cuba rungkaikan pencarian untuk yang less than dengan
greater than. Jadi dalam kes ni, kita akan letak kosong dekat sini dan kita tutup bracket. Dan kita tekan enter dekat sana. Dan hasilnya, macam saya cakap tadi tu, hasilnya adalah nombor. Dan apa tu nombor? Okey, nombor tu adalah kedudukan cooker dalam barisan ni. Nampak tak? Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi cooker tu adalah posisi yang ke-6. Kalau saya tulis speaker, value speaker adalah kedudukan yang ketiga. Nampak tak? Jadi korang kena ingat match tu hasil dia nombor. Match lah hasil dia nombor. Senang aja, hasil dia nombor. Dan macam mana kita nak faham pasal formula tu? Kita kena start dengan lookup value. Okay, lookup value. Pencarian kita di mana? Di dalam lookup array. Dan kita kena beritahu ini adalah pencarian yang tepat, iaitu kosong. Jadi yang akhir tu kita kena letak kosong. Jadi match type tu ada 3 lah. Satu, sekejap saya pun tak ingat. Satu adalah exact match, kosong adalah exact match, satu adalah less than, dan negatif satu adalah greater than. Yang satu dengan negatif satu ni adalah merujuk kepada nombor. Okay, so far boleh faham tak? Boleh tangkap tak apa tu sebenarnya match? Boleh kalau boleh komen. Boleh ke? Letak je lah 1 ke 2 ke apa ke, boleh komen sikit Kalau tidak, saya dekat sini tak tahu sangat lah korang faham ke tak faham ke. Okay, ni skill boleh yang lain okey tak? Boleh faham ke? Okay, ada tak nak bagi komen lagi? Boleh ulang sekali lagi. Ya, match ni untuk tahu kedudukan je ke? Match tu untuk tahu kedudukan. Jadi kita kena belajar dulu. Sikit nak tahu Ya. Boleh ulang sekali lagi, boleh je. Okey, pertama sekali kita kena letak match. Match kan? So match ni nak tahu kedudukan. Okey, jadi kita kena start dengan lookup value. Lookup value kita nak cari speaker. Okey, speaker, comma. Lookup array tu adalah barisan yang mengandungi maklumat yang kita nak cari tu. Sebab kita nak cari speaker dalam kawasan ni. Jadi ini adalah kita punya lookup array. Boleh faham tak flying? Yang ini adalah kita punya lookup array. Jadi kita kena letak dulu apa yang kita nak cari dan barisan yang kita nak cari tu. Comma. Dan lepas tu kita kena letak kosong untuk yang exact match. Okay? Sebab ini adalah pencarian yang tepat. Biasanya nombor nanti adalah pencarian yang anggaran. Kita tutup bracket. Tekan enter. Jadi hasilnya adalah 3. Kalau kita letak television, okey, dia akan bagi kita kedudukan yang kedua. Okey, so ini adalah data yang menegak. Jadi katalah kita nak buat data yang melintang. Okey, data yang melintang. So far okey tak yang ni? Boleh continue Saya akan continue dengan yang data yang melintang. Jadi ini kita panggil dia data yang melintang. Boleh, yang ni saya nak tengah tunjuk ni, ni skill. Jadi kita belajar sikit kan. Nanti kita akan tengok macam mana. Okey, so katalah kita ada data yang melintang dekat sini kan. Okey, katalah saya nak tahu P1008. P1008, saya nak tahu dia kedudukan dia dalam barisan ni, kedudukan yang keberapa. Jadi sama juga, apa yang kita tengah cari, kita nak tahu P1008, maka P1008 tu adalah kita punya lookup value. Dan barisan yang mengandungi P1008 ni adalah kita punya lookup array. Dan pencarian yang kita tengah cari ni adalah pencarian yang tepat. Pencarian yang tepat. Maka kita kena buat formula match. Okay, match Lepas tu kita kata mana lookup value. Saya nak cari P1008. Ini kita punya lookup value. Comma. Lepas tu kita kena letak lookup array kita. Comma. Dan kita letak kosong. Sebab ini adalah pencarian yang tepat. Yang tepat. Tutup bracket. Hasilnya adalah apa? 5. Jadi korang kena ingat match adalah untuk dapatkan nombor. Match untuk dapatkan nombor. Okay? Match untuk dapatkan nombor. Dan kenapa dapat nombor 5 tu? Sebab kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia kedudukan yang kelima. Boleh faham tak?
Boleh, cuma nak kena faham kedudukan tadi untuk create formula. Jadi sekarang ni sebab kita baru aja nak belajar pasal match, sebab nanti bila kita dah tahu match tu untuk dapatkan nombor, nanti kita boleh hubung kaitkan dengan index pula. Jadi kita akan belajar satu match dulu, lepas tu kita akan belajar index. Lepas tu baru kita boleh gabungkan kedua-duanya sekali. Kalau kita nak belajar index dan match terus saja, saya rasa mungkin awak akan faham sikit lah, tapi tak dapat faham menyeluruh lah bagi saya lah. Dan saya nak kalau boleh korang faham apa tu formula ni. Boleh faham ke? Yang ni straightforward juga kan, match ni. Boleh faham tak? Boleh bagi komen kalau dah faham sikit. Okay, boleh Boleh saya pun susah juga ni nak tengok korang faham ke tak. Okay, katalah nombor kan. Nombor ni kita ada nombor yang kita susun secara menaik Okey, 100, 300, 500, 700 dan 900. Dan katalah saya ada satu nombor dekat sini, 150 kan. 150 ni saya nak bagi tahu dia, saya nak kedudukan yang pertama. Maksudnya less than. Maksudnya kalau saya ada kedudukan macam ni dan saya nak merujuk, kalau 150, saya nak kata ini adalah kedudukan yang pertama. Okey? Jadi, macam mana kalau saya nak gunakan formula match tu? Sebab, biasanya, kita akan gunakan, kita nak bagi tahu kedudukan tu, kita akan merujuk. Kalau 150, saya nak bagi kedudukan yang pertama. Kalau 300, kedudukan yang kedua. 350, kita letak kedudukan yang kedua juga. Jadi, dalam kes ni, lookup value kita adalah 150. Lookup array kita adalah data yang ada dekat sini. Cuma yang match type tadi tu, kita tak boleh letak exact match. Kita kena letak match. Okay, lookup value ialah yang ni, comma. Lookup array ialah yang ni, comma. Dan match type tu, kita kena letak, kalau kita letak kosong memang kita tak jumpa pun. 150 dekat sini. Jadi kita kena letak nombor, contohnya adalah 1. Okay, kita letak 1. Jadi dia boleh beritahu adalah kedudukan yang pertama. Sebab kita kata yang tadi tu, kita kata less than. Less than. Kalau kita letak greater than, dia tak boleh sebab dia greater than, kita mesti susunannya menurun. Kalau less than, kita mesti susunannya menaik. Macam tu. Less than kan, kita mesti menaik. Kalau greater than, then kita kena menurun. Macam tu lah lebih kurang dalam Excel. Jadi bila kita nampak data kita secara menaik tu, kita akan gunakan less than. Less than. Jadi kita kata okey, 150 dia akan bagi tahu adalah kedudukan yang pertama. Sekejap saya akan letak dekat sini. Okay, kalau saya ada 300, dia kata kedudukan yang kedua. Kalau saya rasa ada 320, dia bagi kedudukan yang kedua juga. Kalau 520, dia akan bagi kedudukan yang ketiga. Akan less than dekat sini. Jadi itu adalah penggunaan untuk dapatkan kedudukan satu-satu nombor tu ikut less than ataupun greater than. Tapi greater than kita tengok dekat sini. So, boleh faham sebab saya takut nanti bila saya tunjukkan yang kosong tu, korang kata, kenapa match kan? Kenapa yang exact match? So, apa tu yang dengan less than ke greater than? Jadi, ini adalah macam mana kalau korang nak cari nombor tu. Nombor, bila dia menaik, korang boleh gunakan dia sebagai less than untuk tahu kedudukan dia. Okay, boleh faham ke? Makna ada dah? Makna ada nampak dekat sini dah. So dekat sini saya continue je lah. Kalau korang faham, korang boleh kata faham Kalau tidak nanti tak faham pula. Okey, ada Okey, so sekarang ni saya akan letak dekat sini, kita akan letak 520 juga. So kalau data kita ni adalah menurun, okey, sebab saya rasa yang ni jarang digunakan, tapi saya masih nak tunjukkan kepada korang apa tu kegunaan untuk greater than dengan less than. Nanti kita akan belajar index pula. So yang ni kan, contohnya bila kita gunakan formula match,
Okay, match kan. Lookup value kita 520, comma. Lookup array kita adalah barisan yang menurun tu, comma. Dan ini kalau bila kita nampak dia menurun, kita akan guna greater than 1. Negatif 1. Okay, so apa yang dia akan buat ialah, bila dia ada 520, dia akan pergi dekat barisan nombor 2. Kedudukan ialah nombor 2. Kalau apa-apa yang lebih daripada 500, dia akan jadi kedudukan yang kedua. Okay, kalau kita ada 450, dia akan kedudukan yang ketiga. Kalau kita ada 100, dia kedudukan yang kelima. Kalau kita ada 99, dia kata kedudukan yang kelima juga. Maksudnya apa-apa yang bawah daripada 100, dia akan kedudukan 5. Tapi bila kita ada 901, dia kata dia tak jumpa. Sebab dia tak ada yang lebih daripada 900. So, ini adalah 450. Saya letak je. Alamak, terlepas. Next time join lah. Oh, boleh je. Fina Ni baru je mula ni. Baru je kita start. Baru berapa minit Dalam 20 minit. Baru dalam 20 minit. Ini pun cerita pasal match. So far, boleh faham tak? Jadi, saya nak kalau korang tengok yang ni, korang ingat match tu adalah satu formula untuk dapat kedudukan. Dan hasilnya adalah nombor. Itu je yang korang kena fikir. Hasil dia adalah nombor. Ini korang kena faham dulu. Kena faham ni dulu. Jangan kita buat index match tapi tak faham apa tu match, tak faham apa tu index. So boleh Boleh ke? Boleh lah Okay, so sekarang ni saya akan tunjukkan formula index pula. So kita dah cover match Sebab nanti bila saya cerita pasal index match, nanti korang kalau tak faham pasal match ni kan, nanti korang dah confused dah. Dah blur dah. Masa tu susah sikit. Biar kita buat satu persatu dan kita cubalah belajar satu formula, tapi kita belajar menyeluruh. Jangan main buat sikit-sikit je. Biar kita betul-betul faham pasal formula tu. Reconciliation tak ada. Hari ni saya nak buat untuk index match lah. Index match. Ada je formula tu. Okay. So, dalam formula index pula, dia ada beberapa argument. Saya akan tulis kat sini, index. Ini kita panggil dia array. Dia mula dengan array. Okay. Array, comma. Lepas tu dia ada column number. Column number. Jadi bila kita ingat column number, maka kita tahu itu adalah nombor yang kita kena supply. Satu lagi, column number pula. Row number. Dia kena start dengan row number dulu. Lepas tu baru ada column number. So dia ada index, array. Jadi array ni korang kena tahu. Array tu adalah apa sebenarnya? Array tu adalah satu barisan. Jadi barisan tu sama ada barisan yang menegak. Okay. Ataupun barisan yang melintang, ataupun satu table. Satu table yang mengandungi beberapa barisan, beberapa row dan ada 3 kolom. Jadi dekat sini saya ada berapa 7 row dengan 3 kolom. Jadi array tu boleh jadi data yang macam ni, data yang macam ni dan data yang macam ni. Okey, jom kita cuba tengok macam mana kalau kita nak menggunakan formula index tu. Array tu adalah hasil yang kita nak dapat. Hasil yang kita nak dapat. Macam saya cakap Okey, katalah dekat sini. Kita nak dapatkan data untuk P1008. P1008 kan. Jadi, apa yang kita perlu tahu, sebab ini adalah data yang menegak. Jadi, kita kena start dengan index. P1008 Kita start dengan index. Katalah kita nak dapat P1008. So, kita tahu, okay, index kan. Jadi, kita kata index. Formula dia sama juga dengan index. Okay, lepas tu kita tahu array. Inilah barisan. Jadi, array tu lah sebenarnya satu barisan atau kawasan yang memang korang nak ambil data tu. Sebab kita nak dapatkan data dekat sini. Jadi, index tu kita letak kat sana. Kita letak barisan tu. Jadi, sebab P1008, dia adalah kedudukan yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita letak 5 dekat sana. Sebab row yang kelima. Sebab dia kena start dengan array, lepas tu row number. Okay, lepas tu kita tutup bracket.
Hasilnya adalah apa? 130. So nampak tak? Berbeza dengan match tadi, match menghasilkan nombor, index pula menghasilkan data yang kita nak ambil. Data yang kita nak ambil. Okey? Boleh data yang kita nak ambil. Jadi dekat sini sebab dia perlukan row number dengan column number. Tapi sebab dia satu column saja, jadi kita boleh letak row number saja. Tak perlu nak letak column number. Maksudnya kita tak perlu letak column yang pertama. Tak perlu pun kita letak satu dekat sini. Walaupun boleh kita letak boleh repeat tak? Okey, boleh je. Okey, katalah kita nak dapatkan harga, saya bayangkan inilah harga harga untuk P1008. Yang boleh faham Jadi kita kena tahu kita nak dapatkan harga. Jadi array yang kita maksudkan tu adalah barisan harga. Okey, sebab kita nak dapatkan harga. Faham Sebab jadi array tu adalah barisan yang kita nak tu. Sebab kita nak dapatkan harga. Jadi ini adalah array kita. Okey. Dan sebab kita nak dapat P1008, dalam barisan ni, dalam barisan harga ni, kita nak row yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Row yang kelima. Jadi dalam index tu, kita kena beritahu array dengan row number. Jadi kita letak index. Okey, array tu adalah barisan yang kita nak, iaitu harga, comma. Dan kita kena letak row number, iaitu nombor 5. Tutup bracket. Tekan enter. Maka kita dapat hasil dia. Kalau kita nak dapatkan P1005, maka kita akan letak nombor 2. Macam tu. Boleh faham tak Yaya? Dapat tangkap tak yang ni? Kalau kita nak barisan yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita letak 7 dekat sini. Row number 7. Jadi ini adalah barisan yang menegak. Barisan yang menegak, kita kena letak row number sahaja. Row number sahaja. Boleh? Maksudnya kita letak row number. Okey. Boleh tangkap ke tak ni? Okey, kalau barisan dia melintang macam ni, kalau melintang macam ni, ini adalah array dia. Katalah saya nak P1007. Jadi kita tahu ni 1, 2, 3, 4. Jadi yang ni untuk yang ni Okey, saya akan letak sikit dekat atas ni kot. Letak dekat atas, dekat sini je lah P1007. Okey, so apa match dia? Index dia, index. Okey, index. Lepas tu array dia. Array dia lah yang ni. Sebab kita nak dapatkan harga kan? P1007, 1, 2, 3, 4. Comma, row number ialah nombor 1. Sebab ni adalah satu row saja kan? Column number, column yang 1, 2, 3, 4. Column yang keempat. Tutup bracket. Jadi, bila ada satu data yang melintang tu, kita kena letak row number dengan column number. Jadi, kita dapat 169. Okey, 169. Sebab dia dapat 1, 2, 3, 4. Jadi, adalah column yang keempat. Jadi, ini adalah column number. Ini adalah row number. So, boleh faham ke? Bila ada data yang melintang tu, kita kita kena letak row number atau column number. Dengan column number lah Tapi ada juga boleh faham sebab ini adalah satu row. Tapi dekat sini saya nak bagi satu trick sikit Don Sebenarnya dekat dalam Excel saya pun tak faham. Kalau kita ada P1007, yang peliknya kalau kita ada satu layer macam tu, kita gunakan index. Okey, kita letak aja data yang macam ni. Kita letak row dekat sini, dia kata row number kan. Tapi kalau kita letak 4 pun, padahal tak adalah row 4. Hasilnya tetap sama juga. Jangan tanya saya kenapa. Walaupun kita letak dekat row number, saya tak nampak ada 4 row dekat sini. Tapi hasil dia sama juga. Jadi untuk korang tak nak keliru, korang boleh gunakan yang ni. Tapi kalau korang dah faham yang kita boleh buat trick macam ni, kalau letak kosong dengan satu hasil sama. Okey, dalam index ni kita tak letak pun kosong dengan satu. Yang match tu saja baru kita letak kosong dengan satu.
Faham tak? Sebab match tu kita nak banding, kita nak tahu posisi tu Yaya. Kita nak tahu posisi. Jadi kita tahu okey posisi dia yang keberapa. Index ni kita cuma nak ambil je data tu dengan kita nak bagi nombor dekat sana. Dekat sana adalah bagi nombor. Okey, boleh faham tak? Kita nak bagi nombor je. Kita bagi nombor je kita dapat data tu. Kita bagi nombor kita dapat data tu. Kita tak adalah letak kosong ke, negatif 1 ke atau apa. Okey, boleh Okey, sekarang ni saya harap korang faham kot yang ni. Pasal at least kena faham yang bila index tu, kita kalau ada satu data yang menegak tu, kita letak row number. Kalau kita ada data yang melintang, kita letak kolom nombor yang keberapa pun kita boleh dapat. Janji dia satu data, satu row yang macam tu. Okey, so dalam kes ni, saya nak tanya kat korang kan. Katalah kita nak tahu P1007 dengan kedudukan untuk myv kan. Okey, P1007 myv kita nak 194. Tujuannya kita nak dapat 194. Macam mana kalau kita nak dapatkan 194 tu? Jadi dekat sini korang kena jadi ini data yang kita ada. Jadi ini adalah kita punya array. Okey, ini adalah kita punya array. Jadi untuk dapatkan row P1007 ni, dia row yang keberapa? 1 2 3 4. Okey, row yang keempat. Dan myv tu adalah kolom yang keberapa? 1 2. Maka kalau kita gunakan formula index tu, kita akan letak index, buka bracket, array tu lah data yang kita tengah nak mencari tu. Kita nak cari tu. Kemudian kita kata, okey, P1007 tu, row yang keempat. Kita letak 4, comma, kolom yang keberapa? Kolom yang kedua. 1, 2. Faham tak? Faham tak yang ni dulu? Ini adalah kita punya data. 4 tu kenapa? Sebab kita nak dapatkan P1007 1, 2, 3, 4. Kenapa 2? Kolom yang kedua 1, 2. Tekan enter. Kita dapat 194 dekat sini. Okay, boleh faham ke? Kalau index tu index ni powerful juga. Tapi index ni kalau data macam ni kita kena supply row dengan column. Kalau data yang menegak tu kita cuma letak row je. Kalau data yang melintang pun kita letak je column number tu je. Okay, faham Okay, apa lagi powerful pasal index ni yang jadi kalau guna XLOOKUP pun boleh. Boleh sebab XLOOKUP ni kita boleh gunakan untuk buat lookup function, tapi yang malam ni specifically saya nak tunjuk index dengan match lah index dengan match. Okey, satu lagi trick yang mungkin korang kena tahu katalah saya nak dapat macam yang ni kan, saya nak dapatkan myv dengan P1007. Kalaulah saya nak dapatkan myv, semua data pasal myv menggunakan index saja, maksudnya saya nak semua ni, saya nak semua myv ni ada dekat sini. Okey, macam mana kita boleh buat macam tu kan? Jadi myv tu adalah kolom yang kedua. Row dia macam ini kita kena letak row yang keempat. Tapi untuk dapatkan semua data, kita tak perlu letak row number. Contohnya macam ni. Index. Okey, buka bracket. Array tu adalah data yang kita nak ambil. Comma. Dia tanya row number apa yang korang nak. Sebab kita nak semua row, kita biarkan row tu blank. Blank tu kita letak comma je. Lepas tu myv tu kolom yang keberapa? Kolom yang kedua. Sebab kita tak bagi tahu row number apa yang kita nak, kita tutup bracket, kita tekan enter, dia bagi kita semua data tu. Sebab kita tak letak pun row apa. Maksudnya kita biarkan dia blank. Kita dapat data tu. Boleh faham ke yang ni? Maksudnya kita tak ada letak row 1 ke, row 2 ke. Kita blankkan dia, kita dapat semua data. Boleh? Boleh ke?
Jadi ini adalah menggunakan formula index, kita dapat satu kolom tu. Kalau kita letak ketiga, nanti kita akan dapat Ativa. Okey, boleh Boleh ke? Jadi ini index lah, powerful juga. Okey, lepas tu katalah saya nak dapatkan row pula. Satu row ni, saya nak dapatkan row P1010. Okey, jadi biasanya kalau kita menggunakan index tu, kita tahu ini data dia. P1010 tu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tahu kita nak ambil row yang ke-6. Tapi kolom tu kita nak semua kolom. Jadi kita tak boleh specify 1, 2 dengan 3. So apa yang kita buat ialah kita akan gunakan index, buka bracket. Array tu adalah data yang kita nak gunakan tu. Sebab kita nak dapatkan P10, yang ni adalah row yang ke-6, comma, kolom tu kita biarkan dia kosong dan kita tutup bracket. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dekat sini. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 152, 186 dengan 120 lah. Ketiga-tiganya akan keluar dekat sini. Okey, so far boleh faham tak yang pasal index ni dengan nombor yang kita cuba buat tadi tu? Boleh faham ke? Sebelum saya nak buat index match tu lah. Faham Okey, jom kita cuba gabungkan formula ni pula. Jom kita cuba gabungkan. Sebab tadi kita cakap pasal match. Jom kita cuba gabungkan. Sekarang ni saya nak cuba gabungkan. Yang ini saya akan letak IM dulu. Okey, simplified sikit nanti kita akan buat exercise dekat sini. Okey, kita berbalik kepada yang kita buat tadi tu. Okey, kalau katakan kita nak dapatkan P1008 dekat sini, kita akan letak apa? 7 dekat sini kan, sebab P1008 ni kedudukan yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke berapa? Kenapa panggil 7 Oh, ini P1009. Okey lah. Kita letak 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita letak 5. Okey, nampak tak? 5 kan? Okey. Tapi 5 ni kita tak nak gunakan nombor 5. Tadi sebab saya letakkan nombor tu supaya korang faham apa tu formula index. Okey. Lepas tu sekarang ni kita akan menggunakan 5 ni, kita akan gantikan dengan formula match yang kita belajar tadi tu. Cuba bayangkan yang 5 ni saya akan gantikan dengan satu formula lain, iaitu formula match. Kan 5 tu, match tu akan menghasilkan nombor. Okey, menghasilkan nombor. Jadi kalau kita gantikan 5 tu dengan satu formula match. Jadi formula match tu dia kata apa? Tolong tengok P1008 ni, comma, dekat kita punya mana saya punya index. Kenapa dia panggil row number? Sekejap sekejap, saya nak gantikan yang ni. Okey, saya gantikan dengan match. Okeylah, saya ganti kat sini. Okey, match. Okey, lookup value saya ni, saya akan ambil yang benda ni, comma, lookup array lah dekat mana? Dekat sini kan tadi. Maksudnya saya nak tahu ini P1008 kat kedudukan yang keberapa ni? Comma. Dekat sinilah yang kita akan gunakan kosong tu. Kita dekat formula match, formula index kita tak guna. Dekat match saja yang kita akan guna. Dan kenapa kita gunakan kosong tu? Sebab kita nak cari P1008 dan pencarian ni adalah exact match, tepat. Dan kita tutup bracket. Jadi ini adalah satu formula match di dalam formula index tu sendiri. Jadi bila kita tekan enter, kita dapat P130 juga. Boleh nampak tak? Kalau saya tukar dia jadi P1010, maka dia akan dapat 123. Yang inilah yang kita panggil sebagai index match. Index ialah untuk dapatkan data, dan tapi kita kena supply dengan nombor.
match tu pula akan menggunakan menggantikan nombor tu, nombor tu akan digantikan dengan formula match. Apa beza index match dengan equal? Index match ialah yang formula yang saya tengah tunjuk ni. Equal tu saya rasa sama juga kan, macam ni ke equal tu? Beza dia formula tu beza dia. Kalau awak daripada awal tadi, kita memang lookup function tu dia ada macam-macam lookup function. Maksudnya kita ada gunakan XLOOKUP, VLOOKUP dengan index match. Dia tak sama. Hasil dia sama. Nampak tak? Index match kan ada formula dia sendiri. Tak sama. Dia punya argument dia tak sama. Hasil dia sama. So apa-apa lookup function ialah untuk dapatkan data. Sebab itulah kita panggil lookup function. Macam awak pernah dengar tak? It's VLOOKUP, XLOOKUP, index match. Tiga-tiga ni adalah lookup function. Tiga-tiga adalah lookup function. Okey. Dan kalau awak kata VLOOKUP kan, VLOOKUP tak boleh dapat macam ni. Kalau column F tu drop down akan dapat result yang sama ke? Boleh je. Column F ni, kalau kita buat drop down ni, okey, senang kan? Kita buat drop down dekat sini kan. Kita buat data validation. Lepas tu kita pergi dekat list. Okey, lepas tu kita ambil source kita dekat sini. Okey, tekan enter. Okey. Dan ini kita akan dapat sama je, P1005 kita dapat 1003. Kalau kita letak P1004 kita dapat 111. Okey, so sekarang ni cuba kita tengok macam mana kalau kita nak menggunakan index dan kita nak dapatkan data ni macam P1007 ni kan. Okey, sebelum ni kita letak yang ni, kita nak gunakan yang ni je lah sebab dia sama je. So 4 ni, instead of kita letak 4 kan, instead of kita letak 4 dekat sini kita boleh letak apa? Kita letak apa? Formula match. Apa yang kita nak matchkan dia? Kita letak match, buka bracket, lookup value kita. Kenapa saya punya match ni dia macam tak menjadi? Saya letak buka bracket dia tak keluar. Dia dah. Lookup value. So kita nak cari P1007. Yang ini kita punya lookup value kan, sebab kita nak menggunakan formula match di dalam formula index. Jadi kita letak apa? Lookup value kita, comma, di mana kita nak mencari tu. Kita cari dekat sini. Okey? Comma. Lepas tu kita akan letak kosong. Tutup bracket. Tekan enter. Jadi kita dapat yang ni saya guna formula transpose ke? Saya paste value dulu Ctrl C, paste value. Okey, tak apa. Sekejap saya akan ambil range ni dulu sebab yang ni tak gunakan range. Saya gunakan range ni supaya korang nampak sikit lah So, kita tekan enter. Jadi kita dapat tak? Maksudnya bila kita tukar jadi P10, okey, kalau kita nak buat drop down, buat data validation, kita pergi dekat list, source kita tu kita boleh letak kat sini lah tekan OK. So kalau kita ada P1005, kita dapat 185. Faham tak? Kita dapat 185 dekat sini. Kalau kita ubah dia, kita dapat 116. Apa beza ni dengan XLOOKUP? Soalan dia, beza tu formula je yang berbeza. Okey, XLOOKUP tu awak boleh gunakan dalam Excel 2021 ke atas. Okey, kalau orang yang tak ada Excel 2021 ke atas, dia tak boleh gunakan XLOOKUP. Tapi dia masih boleh gunakan index match. Sebab index match ni adalah formula yang lama. So, formula yang lama macam tu lah, lebih kurang. Okey. Dekat sini. Kalau katakan kita nak dapatkan 194. So, dalam 194 ni, dia sebenarnya ada dua nombor dekat sini. Satu adalah row number. Satu lagi adalah column number.
Jadi macam mana kalau kita nak menggunakan row number dengan column number tu, nak gantikan tu. Jadi pertama sekali kita tahu P1007 adalah kedudukan yang keempat. Betul tak? P kedudukan yang keempat. Jadi bila kita ada case yang macam ni, dan kalau kita nak menggunakan index match, 4 ni kita boleh gantikan dengan match. Dan match tu apa yang kita boleh buat? Kita boleh gantikan match tu untuk mencari P1007. Match, buka bracket, lookup value tu P1007, comma, di mana yang kita nak cari tu? Di sini. Sebab saya nak cari P1007 di barisan ni, comma, pencarian kita adalah pencarian yang kosong tu tepat, tutup bracket. Okey, so yang ini kita dapat cari P1007 di bahagian row. Okey. Dan sekarang ni, yang dua ni pula, kita boleh gantikan pencarian myv ni, kita nak tahu kedudukan di sini pula. Jadi kita boleh gantikan dengan satu lagi formula match, buka bracket, apa yang kita nak cari sekarang? Kita nak cari myv, comma, di mana myv tu? Di barisan ni, comma, dan pencarian kita adalah pencarian yang tepat, kosong, tutup bracket. Tekan enter. Kita dapat 194. Tapi beza dia, jadi sekarang saya akan buat drop down jugalah. Data validation. Okey, dekat sini saya akan letak list. Dan saya akan letak source saya dekat sini. Okey, lepas tu tekan OK. Yang ni pula, saya akan buat data validation juga. Data validation, list. Pergi dekat saya punya source saya tu adalah sini. Tekan OK. Jadi sekarang ni kalau saya letak Azia, dia dapat 150. Kalau saya letak P1010, dia dapat 152. Jadi dekat dalam case ni, bila korang ada data yang ada dalam satu table, korang nak gunakan index match, korang kena guna index match satu untuk row dan match satu lagi untuk column. Tapi kan untuk index match boleh gabung a few criteria kan. Maksud dia lah apa? Boleh bagi tahu tak apa maksud gabung a few criteria tu lah? Kriteria apa? Sebab itu yang ini kita baru nak faham pasal index match. Sekejap saya copy yang ni Okay, so sekarang ni cuba kita buat yang dekat sini. So sekarang ni kita ada Azia kan. Apa kata kalau saya cari Azia ni adalah kedudukan yang keberapa? Yang ni kita tukar dia. Jadi kita letak dia match. Buka bracket, kita nak matchkan siapa? Azia ni, comma di barisan ni. Comma dan kita letak kosong, tutup bracket. Jadi korang akan nampak dalam exercise yang saya akan buat nanti, semua akan cakap pasal index, lepas tu match. Index, match. Match tu untuk hasilkan nombor. Jadi dekat Azia sekarang ni ada 121. Kalau saya tukar kepada Ativa, semua data ni akan berubah. Menggunakan satu je index match tu. Okay, sama juga dekat sini. Kalau saya ada formula dekat sini, yang row 6 ni menggunakan index juga. Match. Tengok match. Matchkan apa? Matchkan yang P1010 ni, comma, di barisan mana? Di barisan sini, comma, dan kita akan letak kosong. Tutup bracket. Tak letak kosong tutup bracket. Tekan enter. Okay, P1010. Yang ni pun saya akan buat data validation. Yang ni pun saya boleh copy yang ni kot. Okay, kalau saya pilih 1005, saya akan dapat yang ni. Kalau saya letak 1007, saya akan dapat yang ni. So, boleh nampak tak? Jadi ini adalah formula index match. Ada soalan tak dekat sini dulu? Ada soalan tak index match ni? Sebab lepas ni baru nak buat exercise yang banyak-banyak. Yang ini lebih menarik lah. Tapi ini lebih pada konsep yang korang kena faham. Apa tu match? Apa tu index? Dan macam mana kita nak gabungkan simplified index dan match tu. Dan ini baru exercise yang kita nak cuba jalankan. Boleh explain match balik? Okay, match tu
untuk dapatkan kedudukan. Maksud dia, katalah kita ada television dekat sini, kita nak tahu kedudukan television dekat sini, maka kita akan menggunakan formula match. Contohnya macam ni, kita nak tahu television, mungkin yang ni pun kita buat drop down lah, data validation, lepas tu saya gunakan list, kat mana, kat sini, tekan OK. So dekat sini ada television dan seterusnya lah. Saya nak tahu television kedudukan yang keberapa. Okay. Lepas tu saya akan letak match apa? Lookup value. Dia match tu kena start dengan lookup value. Kita nak cari kedudukan television ni, comma, lookup array dekat sini. Barisan yang mengandungi kita punya television dan data-data tu, comma, dan kita letak kosong, exact match. Tutup bracket. Dan hasilnya adalah 2. Sebab television ni kedudukan yang kedua. 1, 2. Tapi kalau kita pilih cooker, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excel ni dia memang ada dekat dalam saya punya Google Drive. Live working 20, 26, 06, 04. Ada dekat sana. Dan sekarang ni saya tengah buat recording. Okay, boleh faham Okay, jom kita try buat kita punya exercise. Okay, bila korang ada exercise macam ni, korang ada pilihan untuk buat VLOOKUP, korang ada pilihan untuk buat XLOOKUP. Tapi XLOOKUP tu untuk Excel 2021 dan ke atas. Dan katalah korang nak cuba menggunakan index match. Okay, pertama sekali korang buat macam yang saya tunjuk ni. Okay, kita buat satu dulu. Okey, P1004. Jadi mungkin yang ni saya tukar jadi P1007 lah supaya menarik sikit. So P1007. Okey, pertama sekali kita kena gunakan index. Okey, index. Sebab kita nak dapatkan harga kan? Harga. Jadi kita pilih yang data dekat sini. Tapi dalam kes ni, sebab kita akan copy formula yang kita tengah bina dekat sini, yang harga ni kita kena lockkan dia. Freezekan dia, kita kena tekan F4. Okay, F4. Kalau tekan F4 tu dia akan ada dollar sign dekat depan ni. Okay, so jadi kita dah dapat index dia. Comma. Lepas tu korang tengoklah P1007 ni kan. Dia kedudukan yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Jadi korang letak je 4 dulu. Sebab korang tak familiar sangat dengan index match tu, korang letak 4 dulu. Nanti kita akan dapat 171. Lepas korang dah letak dah 4 tu, korang boleh tukar je 4 ni dengan formula match pula. So match tu, apa yang korang buat? Korang tulis match, buka bracket. Macam tadi yang kita bina tadi, dia kena ada lookup value. Apa yang korang tengah cari? P1007, comma. Okay, di mana kita nak cari? Di sini. Dan sebab kita nak copy formula ni ke bawah, yang ni pun kita kena lockkan dia. Tekan F4. Okay, sebab kalau dalam table macam ni dan formula kita nak copy ke bawah, memang kita kena lockkan. Comma. Dan match tab kita ialah apa? Kosong. Macam selalu, kita selalu guna yang kosong tu. Tutup bracket. Okay. Tekan enter. Hasilnya adalah 171. Okay, memang betul sebab kita memang cuba tukar yang formula match tu dengan index tu saja. Dan sekarang ni bila korang copy ke bawah, korang dah dapat dah. Sebab ini semua akan merujuk kepada data tu. Jadi P1010 dapat 250. 1006 akan dapat yang ni. Jadi ini adalah hasil daripada apa yang kita belajar tentang match, index dan match konsep tadi. Dan kita apply dekat kita punya formula macam ni. Boleh faham ke yang ni? Saya harap korang faham lah kot. Tak tahulah. Tapi ini adalah result apa yang kita dah go through tadi tu. Yang lama-lama tadi. Okay. So, jadual B ni kita pun boleh gunakan VLOOKUP juga. Tak ada masalah. Okay. Tapi korang tengok dekat sini. Dekat sini korang boleh gunakan VLOOKUP tak? Ada yang kata tadi, oh kenapa saya nak kena belajar benda ni?
Lookup function pun boleh buat. Tapi tengok table macam ni. Table macam ni, kalau korang menggunakan VLOOKUP, boleh, yang ni boleh ada exercise. Nanti awak boleh pergi dekat saya punya Telegram, nanti boleh. So kalau data banyak, better guna index match lah kan, banding letak row number. Betul lah, sebab row number tu kita cuma konsep dia saja yang tadi. Okay, siapa yang nak access nak file saya ni, boleh pergi dekat Telegram Fauzi Excel. Dekat sana ada link kepada Google Drive saya tu. Dekat Google Drive saya, awak pergi cari live file saya. Okay, yang ni pun akan ada buat recording. Nanti awak boleh pergi dekat saya cuba upload dekat saya punya YouTube channel saya tu. Nanti akan ada dekat situ lah Okay. Dalam kes ni, katalah korang kata, oh saya boleh buat VLOOKUP. Tak boleh, VLOOKUP tak boleh macam tu. Tapi index match boleh tak? Boleh. Okay, jom kita tengok. Okay, P1007, kita letak je dekat sini. Lepas tu kita kata, okay, mana kita nak gunakan ni? P1007, mana kita punya array saya? Saya nak dapatkan harga, maka saya akan guna index. Okay, array saya adalah bahagian ni. Okay, tekan F4 juga. P1007, kedudukan yang 1, 2, 3, 4. Kita letak je 4 dulu. Sebab tak faham lagi kan, mungkin nak tahu juga. Oh okay, kita dapat 171. Okay, bila korang dah sampai kat sini, barulah korang ubahkan formula 4 tu, gantikan dia dengan formula match tadi. Match, apa yang korang nak cari? Saya nak cari P1007, comma. Okay, lepas tu kita carilah dekat sini. Tapi dengan syarat yang ini pun kita tekan F4 juga. Okay, sebab kita nak copy formula ke bawah. Sebab itulah kita kena lockkan benda tu. Comma, kita letak kosong, tutup bracket. Jadi 4 tu kita dah gantikan dengan formula match ni. Dan yang ni korang tak boleh buat dengan VLOOKUP. Korang tak boleh katalah yang ni oh saya dah tahu pasal VLOOKUP. Tak boleh. Dia sebenarnya bergantung pada apa yang kita nak buat. Kalau dia punya data dekat sini tak ada. Okay, so kita dapat dah 1271 sama macam kita letak 4 tadi. Tapi 4 tu dah digantikan dengan formula match. Jadi bila kita double klik dekat sini, jadi kita dah selesaikan formula kita. Semua ni menggunakan formula. Dia dapat cari P1010, kedudukan yang keberapa, dapat. Kalau XLOOKUP nanti, sebab yang ni saya akan cerita pasal index match saja. Okay, index match saja. Sebab index match pun banyak exercise yang kita boleh buat. XLOOKUP boleh buat. XLOOKUP boleh buat dalam kes ni macam mana? XLOOKUP tu, dia lebih kurang macam index match juga. Tapi dia punya argument dia lain sikit. Argument dia lain sikit. Dan dia ada dekat Excel 2021 sahajalah ke atas. Kalau tak ada, okey. Okey, so dekat sini apa yang saya nak buat yang okey yang ni. Okey, nampak tak? Bila kita kata pasal XLOOKUP, korang kata XLOOKUP boleh ke VLOOKUP boleh ke selesaikan masalah yang macam ni? Tak boleh juga. Sebab VLOOKUP tu dia table dia adalah menegak. Yang ini korang kena belajar HLOOKUP. Tapi dengan index match, korang boleh apply juga sebenarnya. Jom kita tengok Kita letak P1007 kat sini. Okay. So sekarang ni kita nak dapatkan harga. Jadi ini adalah kita punya array. Okay, kita kena faham kita nak dapatkan harga. Ini adalah kita punya array. Jadi kita start dengan index dulu. Array kita tu adalah harga dekat sini. Okay, tekan F4 sebab kita nak lockkan dia. Sebab nanti kita copy formula dekat sini, comma. Dan kita P1007, 1, 2, 3, 4. Kita letak 4 juga. Sebab dia satu row, kita boleh letak bahagian 4 tu, tutup bracket. Tekan enter. Okay, kita dapat 171. Tapi sekarang ni, 4 ni, kita gantikan dengan formula match.
Gantikan dengan formula match. Itu teknik yang saya nak gunakan. Saya tak nak terus buat index lepas tu match Takut nanti korang tak nampak kenapa kita gunakan match tu. Jadi kita gunakan match dekat sini, comma. Lookup value. Apa yang kita tengah cari? P1007. Di mana kita cari? Di sini, lookup array tu. Dan di sini kita kena logkan kita punya array tu. Tekan F4. Comma. Kita letak kosong, pencarian yang tepat. Tutup bracket. Okay? So, apa yang kita dapat? Kita akan dapat juga 171 tu. Cuma beza dia 4 tu kita dah ganti dengan formula match. Okay, lepas tu kita double click. Kita dapat dah hasil dia. So nampak tak? Index match boleh cari data yang melintang juga. Bukan saja menegak. Macam mana nak drag yang tadi tu ke? Macam mana nak copy tu ke? Yang ni ke? Okey, kalau nampak dekat sini, bila kita gerak ke sini, okey, nampak tak ada bila saya gerakkan ke bucu sebelah kanan bawah tu, bukan ke atas, kanan bawah tu, saya double click aja. Double click. Double click nanti dia boleh copy ke bawah. Sebab dekat sini ada maklumat yang dia boleh ikut lah dekat sini ada recording. Yang ni ada recording. Nanti saya akan cuba upload dekat saya punya YouTube channel. Okay, kalau korang terlepas nanti boleh pergi kat sana. Okay, so yang ni pula. Macam mana kalau kita nak dapatkan harga dengan nama produk tu sekali? Nama produk tu sekali. Ada dua ni macam mana nak dapat ni? Harga dengan nama produk. Terbalik Okay, so produk ada dekat sini. Lepas tu yang ini adalah hasil yang kita nak. Hasil yang kita nak. Okay, dalam kes ni sekejap Okay, saya cuba dulu, saya lupa Okay, sekejap kita letak match kot. Sekejap saya cuba match dulu. Lookup value tu sebab saya ada dua data yang saya nak dekat sini. Okay. Lookup value. P1004. Ini saya letak P1007 dulu Okay. P1007 saya nak dapatkan harga. Jadi harga tu saya akan gunakan apa? Index. Okay. Lepas tu saya nak dapatkan harga. Sekejap saya akan ambil dua ni. Okay, dua tu. Lepas tu sekejap saya lupa sekejap tekan F4 sebab dapatkan harga tu. Row number tu saya akan gunakan berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Okay, comma. So column number. Jadi sekarang column number tu sebenarnya saya nak ada dua kolom. Jadi kolom tu sebenarnya adalah kolom berapa Harga tu adalah kolom yang kedua. Produk tu adalah kolom yang pertama. Jadi kalau saya letak 2, tapi saya kena letak dalam curly bracket 1, curly bracket sekali lagi, tutup bracket tu. Jadi saya akan dapat, jadi dekat sini saya kena letak dalam curly bracket. Lepas tu sebab saya nak harga tu, sebab saya punya array tu, saya akan ambil data yang dekat sini yang saya nak tu. Cuma dekat sini saya kena beritahu sebab saya nak dapat harga dulu, maka harga tu adalah kolom yang kedua. Lepas tu saya nak dapat nama produk adalah kolom yang pertama. Jadi saya kena letak 2, 1. Okey, faham tak? Kenapa saya letak 2, 1? Sebab ada 2 dengan kolom pertama. Sebab data dekat array saya ada dekat sini. Saya kena letak 2, 1. Faham tak? Jadi dia macam itulah sikit. Sebab yang ni je kita kena letak 2, 1 tu. Okey. Dan sekarang ni, yang 4 ni yang kita boleh gantikan. Okey. Kalau kita nak gantikan, kita boleh letak
apa tadi, match. Ya Allah, match apa? Kita nak matchkan yang ni, apa tu, yang P1007, comma, di mana saya nak matchkan di sini. Yang ni pun tekan F4 juga, comma. Lepas tu yang ni kita kena letak kosong lah, tutup bracket, tekan enter. Okay, so kita dah dapat data yang kita nak tu. Kita boleh copy ke bawah. Jadi kita dah dapat dah hasil yang kita nak tu. Jadi apa yang korang boleh nampak dekat sini, sebab kita nak dapatkan satu formula tu, kita boleh letak 2 dengan 1 dekat sini. Maksudnya kita nak, daripada data yang kita nak ni, kita boleh bagi tahu kita nak kolom kedua dengan kolom yang pertama. Kita boleh buat macam ni. Okay, sekejap saya nak tengok soalan. Ada soalan tak? Soalan nak tanya. Boleh tanya, boleh je. Tapi ini dalam index match sajalah. Oh, ini tak ada. Yang ni hari ni saya buat index match je. Kalau soalan yang berkenaan index match. Sebab saya tengah buat recording pasal index match. Dan saya akan upload dekat YouTube. Jadi saya nak fokuskan kepada index match. Kalau tidak, nanti bila saya upload dekat YouTube nanti, ada topik-topik lain kan dah kelang kabut dah. Betty. Terima kasih Betty. Okay, so boleh faham index match. Tapi ni adalah 2 data. Okay, yang ni agak sebab ada beberapa lagi ada sikit lagi exercise. Okay, so dalam kes ni pula, katalah kita ada kod produk dan kita ada warna juga. Dan dekat sini kita ada kod produk dan kita juga ada warna. Tapi yang membezakannya adalah warna putih untuk kod produk yang sama, harga dia berbeza. Nampak tak? Kalau katakan mesin basuh yang berwarna putih, dia lebih mahal daripada mesin basuh yang berwarna hitam. Jadi dekat sini, macam mana kalau kita nak dapatkan kod produk yang berwarna putih dan kita nak dapatkan harga dia? Okay? Maksud dia P1005, putih kita nak dapat 293 dekat sini. Jadi ini yang kita nak cuba selesaikan menggunakan index dan match tu. Okey, cara dia ialah apa? Kita cuba buat yang kita cuba tahu index dulu. So kita tahu index dulu. Kita biasa macam ni dulu. Kita start dengan index dulu. Lepas tu kita perlukan array. Array adalah harga yang kita tengah cari tu. Kita ambil yang ni. Tekan F4. Okay, tekan F4. Sebab saya nak copy formula ni ke bawah. Comma. Row number tu. P1005 putih. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Nombor 2. Kita letak 2 dulu. Tutup bracket. Tekan enter. Jadi kita akan dapat 149. Okey. Tapi sekarang ni, yang 2 ni kita nak gantikan dengan formula match. Dan match tu, dia akan ada lookup value dengan lookup array. So dalam case ni, okey, kita kena gabungkan kod produk dengan warna sebagai satu lookup value. Maksudnya kita kena gabungkan sebab kita nak cari kod produk dengan warna. Jadi kita kena gabungkan kedua-duanya sebagai satu lookup value. Dan lookup array ni kita kena gabungkan kod produk punya array ni dan baisan ni kita kena gabungkan dengan sini. Okey, boleh faham tak? Kita kena gabungkan yang ni. Jadi apa yang kita boleh buat ialah matchkan dia. Buka bracket. Okey. Lepas tu kita boleh ambil kod produk ni. Gabungkan tu kita gunakan simbol dan tu. Gabungkan dengan putih tu. Comma. Itu sebagai kita punya lookup value sebab kita nak gabungkan tu. Kemudian untuk lookup array ni, kita ambil data yang ni. Tekan F4. Okey. Dan kita gabungkan dengan yang ini. Putih tu. Tekan F4 juga. Okey. So yang ini adalah kita punya lookup array. Ini adalah kita punya lookup value. Comma. Kita letak kosong. Dan kita tutup bracket.
Jadi yang ni sebenarnya adalah satu formula untuk cari kod produk yang berwarna putih di dalam barisan yang dua ni. Tekan enter. Kita dapat 149 sebab putih tu 149 dekat sini. Kalau kita copy formula ni ke bawah, kita akan dapat. Sebenarnya saya tak expect lah yang korang akan cuba untuk yang baru berjinak untuk tahu pasal index match tu. Saya tak expect korang akan faham sangat pasal benda ni. Tapi kalau korang faham, alhamdulillah. Tapi cuma saya nak beritahu ialah senario-senario yang kita ada dalam pencarian data dan macam mana kita nak boleh menggunakan tu. Tapi kalau korang nanti ambil file ni ataupun mungkin korang boleh screenshot ke atau korang boleh tengok, mungkin kalau korang ada senario macam ni, korang kena ingat boleh buat lah macam tu. Jangan kata tak boleh buat. Memang boleh buat sikit. Index ni macam VLOOKUP tapi lagi kompleks ke? Dia ada different. Dia punya cara dia berbeza. VLOOKUP tu memang orang dah selalu sangat orang guna. Jadi mungkin orang yang dah familiar boleh tahu macam mana nak gunakan VLOOKUP. Tapi perlu diingat VLOOKUP tak boleh buat macam ni. Okey? Macam contoh ni, awak nak bandingkan dengan VLOOKUP. VLOOKUP tak boleh buat data yang melintang macam ni. Okey? Jadi kita kata dia macam VLOOKUP ke? Kena tanya balik. VLOOKUP boleh tak buat macam ni? Jadi index match boleh buat macam ni. Saya nak tanya lagi, ada setengah kata VLOOKUP boleh tak buat macam dalam table array macam ni? Tak boleh. Jadi tak boleh bandingkan dengan VLOOKUP. Sebab index match ni dia another level. Lagi bagus daripada VLOOKUP. Sebab VLOOKUP tu cuma table macam ni je. Table vertical je. Dia tak boleh kata saya nak ada table macam ni boleh gunakan VLOOKUP. Tak boleh. Jadi kalau nak bandingkan dengan VLOOKUP memang tak boleh lah. Yang ni pun tak boleh gunakan VLOOKUP. Index match boleh. Okey. Dekat sini. Macam mana kalau dia index match similar to XLOOKUP. Dia lebih kurang similar, lebih kurang kod. Tapi XLOOKUP lagi powerful lah. XLOOKUP lagi powerful. Sebab apa? XLOOKUP tu adalah 2021 dan ke atas. Okay? Kalau awak ada Excel 2019, jadi awak tak boleh bandingkan dengan XLOOKUP. Awak boleh bandingkan dengan XLOOKUP kalau awak ada Excel 2021 dan ke atas. Sebab index match ni ramai yang kata-kata awak ada 2019 masih lagi boleh gunakan index match. Tapi ada juga yang orang dah biasa dengan index match ni, diorang akan prefer guna index match daripada gunakan XLOOKUP lah. Okay, jadi sekarang ni rating kan. So rating ni kita cuba tengok. Sekarang ni kan rating ni adalah secara menaik kan. So menaik tu kita nak gunakan mana satu? Kalau 15 ni kita nak ambil yang less than. So kita tengok macam mana kita nak dapat tu. Nombor 15 ni kita nak dapatkan F. Jadi adalah yang pertama. Jadi kita akan buat macam mana tau? Index. Okey, kita ambil je yang ni dulu. Data ni kan. Tekan F4. Okey, dan kita nak dapatkan data yang pertama iaitu yang 1. Jadi dia adalah F. So yang ni kalau kita nak gunakan match tu, okey, itu aja yang kita kena ubah dekat sini. Kita kena gunakan match. Yang ini aja yang kita kena tengok. Macam mana kalau kita nak dapatkan yang satu tu? Kita nak ambil markah kita, lookup value kita, comma, di barisan ni tekan F4, comma. Nah, dekat sini je yang kita akan tengok. Sebab kita nak dapatkan 15, kita akan gunakan yang less than 1. Tutup bracket. Sebab 15 ni kita nak dapatkan kosong. Jadi kita kena ambil yang less than. Yang less than. Dan data ni secara menaik. Memang kita akan gunakan yang less than. Okay, tekan enter. So kita dapat F juga.
Jadi bila kita copy formula ni ke bawah, okey, kita 35 kita akan dapat D, 70 kita akan dapat B. Jadi contohnya. Jadi ini penggunaan bila mana kita nak gunakan yang bukan kosong, tapi kita akan gunakan macam less than ataupun more than. Tapi dalam kes ni kita menggunakan yang less than sebab data tu adalah data yang menaik. Macam yang tadi saya explain pasal dekat formula match tu. Okay, tapi yang korang kena tahu adalah index tu adalah data yang kita nak ambil tu, nak ambil. Boleh faham ke? Yang ni saya rasa boleh juga kot korang kena faham. Yang ni je yang saya rasa korang mungkin agak complicated sikit. Sebab dia ada dua lookup array ni kita kena gabungkan. Oh, Ash faham boleh. Okay, yang ni yang terakhir ni. Yang kita boleh gunakan index match ni. Okay, contoh ni tapi tadi saya dah tunjuk dah. Saya nak dapatkan data bulan Mei kan. Jadi kita buat data validation dekat sini sekejap. Data validation. Yang ni saya gunakan list. Source dia saya akan gunakan kat mana Buang ni sekejap. Saya akan gunakan dekat sini. Okay. Tekan OK. OK. Jadi kat sini saya boleh pilih lah Januari, Februari ke atau apa. Dan sebab saya nak dapatkan data dekat sini, saya boleh je ambil satu je. Index. OK. Data yang saya nak gunakan ialah yang ni. Tekan F4. Comma. Sebab row saya nak ambil semua kan. Nak ambil semua row tu. Saya boleh biarkan kosong. Dan untuk Februari, mungkin saya ambil data kolom yang kedua daripada saya punya array ni. So, kolom yang kedua. Okey, tutup bracket. Tekan enter. Jadi, saya akan dapat bulan Februari. 1, 2, kolom yang kedua. Tapi untuk Februari ni, saya nak gunakan formula. Saya akan gunakan match. Match tu sebab apa saya nak matchkan Februari ni? Comma. Di mana saya nak matchkan? Di sini. Comma. Saya letak kosong. Dan saya tutup bracket. Tekan enter. Maka saya akan dapat Februari. Bila saya pilih April, saya akan dapat data April. Jadi ini adalah satu formula index yang mana saya tak specify pun row tu. Maka saya akan dapat data yang saya nak tu. So, boleh faham ke? Saya rasa ini adalah salah beberapa exercise lah yang kita boleh gunakan formula index match tu untuk menggantikan XLOOKUP ataupun VLOOKUP yang ada sikit kekangan kekangan sikit. Jadi kita boleh menggunakan index match. Sekejap Faham Okey. Ada soalan tak? Ada soalan tak sebelum saya nak end saya punya recording ni? Sebab tujuan saya buat recording ni, nanti saya akan cuba upload dekat saya punya YouTube channel. Jadi saya akan cerita pasal index match saja ni. Lepas dah tak ada soalan pasal index match, mungkin saya akan end saya punya recording. Nanti kita boleh berbual pasal benda-benda lain. Ada soalan pasal index match tak? Okay, ada tak? So, dia ada dekat sini pertama sekali penceritaan tentang match. Okay, match dengan beberapa data. Yang ini adalah index yang menggunakan nombor. Okay. Di sini pula adalah penggantian index dengan nombor tadi menggunakan match. Dan sini adalah exercise untuk dapatkan real data tentang penggunaan index match tu. Okey, kalau tak ada soalan, saya akan end saya punya recording. Saya akan end sekarang. Nanti saya akan upload dekat YouTube channel.